Beli apa lagi hari ni? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So hari ni saya nak buat video unboxing apa benda yang saya beli hari ni. Saya rasa macam hari-hari lah saya top up barang dapur. Saya tak tahu kenapa. Tak adalah hari-hari. Actually sebenarnya saya ada beli barang untuk buat konten masak. Tapi bila barang tu kita nak beli sikit, lama-lama dia jadi banyak. Daripada barang tu ada, lagi kita akan tambah. So let's go. Kita nak susun sekali barang-barang. So jom kita tengok apa yang saya beli. So saya beli apa? Saya beli cili, carrot, susu cair, black pepper, mayonis, susu pekat lagi dan susu cair. Dan saya beli Thai green tea sebab saya suka minum green tea, so kita beli terus senang kan. Nak yang original punya, yang betul-betul pure punya Thailand yang ini. Tapi tak apa, kita try nanti buat. Kita beli teh dan sabun bas pinggan, mozzarella cheese dan chicken slice, teh. Ini husband saya yang beli. Saya tak tahu dia nak buat apa. Ni kita beli penyapu kecil ni. Maggi. So itu saja yang saya beli. And then ada telur tapi dekat sana. Alright. And then ada lagi yang saya beli, barang kucing. Kejap lagi kita akan unboxing pula barang kucing. Tapi tak banyak lah sebab mostly banyak saya dah top up. So that's all. Oh, by the way, saya lupa. Saya ada beli roti paratha. And then, guess what? Saya nak buat konten next video masak. So, korang rasa saya nak buat apa? So, kalau korang nak tengok, korang kena tengok next video saya akan post nanti, okay? Esok harinya. Siap buang dia punya batang dulu. Nak kita nak basuh dia. And ada lagi saya ada beli barang basah sikit, tu ayam dengan udang. Yang lain dah ada dah. Okay, so jom. Okay, so kita orang dah settle cuci ayam dengan udang. So rutin kita orang, kalau kita orang lepas beli barang basah, kita orang memang akan cuci terus sebab memudahkan saya untuk masak. Betul. Cakaplah lagi. Betul. Okay, next kita nak pergi unboxing apa benda kita beli barang kucing. Tapi kita tak beli banyak pun. Okay, jom kita tengok. Tengoklah anak-anak saya penat puasa. Alah, penat puasa agaknya. Ni penat puasa. Dapat. Hai. Amboi semua.
korang yang puasa. Hai. Alah, mengantuknya. Ini tidur mati ke ni? Orang masuk, orang cakap ni tak sedar lagi. Alah, penatnya puasa hari ni. Allah. Hai. Okey. Oh, dia terus bangun ya. Dia nampak bini dia bangun, dia tu bangun ya. Okey, hai. Hai sayang mami. Penat puasa. So, saya nak tunjuk apa yang saya dengan saya punya husband beli tadi. Okay, sekarang ni husband saya nak bawa masuk. So, actually kita orang beli pasir je. Beli pasir je. Sebab saya suka pasir yang jenis arang. Sekarang ni kita nak tukar pasir anak saya, Reiko ni. Pasir si Hiroshi dengan Akira. Nak ramai sangat sampai lupa nama. So, let's go. Tapi, kalau kita nak isi pasir kat dalam ni, kita orang kena bawa keluar si Golden dulu. Sebab dia gangster kat sini. Dia suka bergaduh. Tapi diorang macam 2,000 years later. Actually pasir yang lama diorang tu diorang nak buang sebab kita orang tak suka pasir tu. Tak tahulah kenapa. Tak kena dengan hidung saya. Saya tak suka bau. Tapi sebelum nak keluarkan diorang ada drama sikit lah drama nak keluar. Disebabkan husband saya dia takut nak pegang kucing. So saya bagi tugasan kat dia cuci tahi je. Lain semua saya buat. Eleh. Okay, nanti biar angkat Golden masuk dalam bilik. Boleh? Saya nak record. Okay? Okay, dengar husband saya cakap boleh dia nak angkat Golden masuk bilik. Dia nak kencing ni. Dia cakap cepatlah nak kencing ni. Sikit je. Saja. Oi. Dia cakap tadi nak angkat dia. Ini saya. Oi. Dalam dekat depan pintu bilik. Masuk. Hai. Nak tabung tu tak? Cat deodorant. Okay korang, saya rasa yang tu je konten kita pada kali ni. So, kalau korang suka, korang boleh komen ataupun korang boleh suggest konten apa yang kita nak buat. Golden, kata-kata. Dia ni tak ada mulut, dia memang senyap. Dia macam bapak dia lah. Ni bapak dia. Kata-kata? Gitulah. Okeylah korang, jangan lupa like, comment and share. See you next episode. Cakaplah apa-apa. Korang jangan lupa support kita orang yang baru-baru nak comeback YouTube ni. Semoga korang dimurahkan rezeki.